Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita nak share satu lagi profit student untuk stok Nvidia. Okey, dia ada share kat sini. Dia buat call untuk Nvidia dan put untuk Starbucks. So kita ambil yang Nvidia ni. So message dia pada pukul 11 malam. Lebih kurang dia dah trade 30 minit lah. Ataupun mungkin dia start lambat sikit. So lebih kurang macam tu. Sebab kita punya trade yang untuk minggu ni 10.30 malam. So dia punya update 11 setengah jam lah. Consider setengah jam dengan profit RM436. Okay, so saya dah tanya dia macam mana dia punya cara dia trade, SOP dia macam mana lah. So kita ada ajar itu hari. Salah satunya adalah divergence. Okay. Untuk divergence kita memerlukan RSI. RSI kita tambahkan RSI kat sini. Okay, kita kena lukis lah. Macam biasa siapa nak trade menggunakan divergence kena pandai melukis. So sini besarkan RSI ni. Nampak tak tu? Dia punya trend line ni. Trend line ni menaik, trend line ni menurun. Seakan-akan Nvidia ni nak meneruskan penurunan kan. Tapi sebaliknya ada melakukan satu divergence kat sini. Sini turun, chart turun, divergence naik. Menunjukkan Nvidia ni ada kemungkinan besar untuk terus melakukan kenaikan. Dan betul lah. Untuk menambah perisa SOP, kita kena seeloknya lah. Seeloknya boleh tambah macam ni. Sebab saya pernah ajar sebelum ni. Dekat dalam kelas tadi pun saya ada mention. So kalau pattern dia macam ni. Dia mengecil, pump. Dia boleh breakout kat situ. So apa yang kita kena buat adalah kita kena lukis trend line lah. Saya dah lukis tadi. Okay. Untuk entry kat sini, kita dah tahu dah. Dekat 1 hour time frame, as a guerrilla trader, kita tahu dia buat satu penurunan dan divergence kat sini menaik. Okay. Apa kita kena buat kalau you nak entry, sama ada you entry dekat 1 hour, 1 hour, sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Tapi hari Jumaat ni, you boleh trade penuh untuk expiry minggu depannya. Ataupun trade sampai tengah malam untuk expiry hari yang sama lah, 0 DTE. Okay. Ataupun kalau 1 hour ni you boleh tukar lah monitoring dia menggunakan contoh 5 minit ataupun 3 minit ataupun 1 hour pun boleh juga. Kat sini dia breakout, dia retest. Ada orang dia beli ketika breakout terus beli. Ada trader dia breakout, dia tunggu retest seelok-eloknya dan kemudian rebound kat situ baru dia beli. Dekat sini dia breakout, dia retest. Sini ada bullish engulfing. So biasanya kalau ada bullish engulfing saya akan tandakan macam ni. Untuk saya ingat, itu adalah bullish engulfing. Bullish engulfing, monitoring 5 minit. So selagi dia hijau, kita hold lah. 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit. Mungkin trader tu beli kat sini sampai sini untuk dapatkan $111 equal to 400 lebih ringgit Malaysia. Mungkin macam tu. Ataupun kalau you nak kecilkan lagi time frame, closely monitor memang setiap jam lah. Setiap jam you boleh monitor dekat breakout, retest, dia keluar daripada trend line ni, you beli. So untuk kekalkan, untuk stay dalam position tu, you boleh tandakan dalam trend line. Selagi dia meniti di atas trend line 1 minit, selagi itulah you boleh hold. Apabila dia breakout trend line, bermaksud dia dah break structure ni, you pun close position. Boleh juga 5 minit time frame boleh, 1 minit time frame boleh, 3 minit time frame pun boleh juga. Selama mana semampu mana kita nak tunggu candles tu berjalan. Selama mana.
Adakah kita sentiasa nak tengok chart sampai terbuntang mata kita tengok chart, ataupun kita nak santai 1 hour lah macam tadi, ataupun kalau you nak close di monitor memang 5 minit, 3 minit, 1 minit. 30 minit dalam masa 30 minit mendapat profit RM400 lebih. Macam tu lah, lebih kurang. Okey, saya rasa itu saja perkongsian untuk kali ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye.